zaqaha. Melainkan orang itu sendiri merasai nikmat berkenaan. Dan dia explain nikmat ini ada 3 yang kita bincang last week, iaitu tarfa'ul umri, yang dia memberi apa? Memberi, mengangkatkan kehidupan tu, memberi pandangan yang tinggi, memberkati dan juga mentazkiyah. So pada malam ni kita akan tengok part yang ketiga lah, iaitu macam mana hidup fi zil Quran ni telah mentazkiyah Said Qutb dan juga kehidupan dia lah. Boleh next Irfan. Last time kita bincang apa Al-Quran ni dia pertama dia meluhurkan kan nikmat dia, nikmat tarfa'ul umri, atau mengangkat kehidupan dia, iaitu Quran ni dia bagi pandangan barulah pada Said Qutb tu kan, dan sepatutnya bagi kita semua, sebab dia buka kita punya perspektif, dia memberi kita nilai yang baru, nilai Al-Quran. Dulu kita mungkin tenggelam dengan benda-benda kecil, tapi bila seorang tu hidup dengan dalam Al-Quran ni, dia akan nampaklah mana benda besar, mana benda kecil, mana Islam, mana yang bukan Islam. So dia dapat pandangan yang baru, yang lebih tinggi. Macam kita melihat satu perkara tu pada vision bird's eye view kan. Dia beza, orang yang duduk di bawah dia akan nampak semua benda tu adalah besar. Tapi orang yang kat atas dia akan nampak benda-benda besar, benda-benda yang kecil. Jadi itulah Al-Quran dia mengangkat pandangan lah. Pandangan kita ni melihat mana benda yang sebenarnya besar. Dan besar tu bukanlah besar pada ukuran manusia, tapi besar pada pertimbangan Allah SWT. Yang kedua adalah nikmat Quran ni dia memberkati kan. Yang kita bincang panjang lah last week juga. Quran ni Allah Ta'ala sebutkan sebagai kitabun mubarakun kan. Kitab yang mubarakun. Liyadabbaru ayatihi. Antara sifat Al-Quran tu dia adalah mubarak. Dia tu penuh dengan keberkatan. Dan ini kita tengok yang ketiga, iaitu mentazkiyah lah. Mentazkiyah. Jadi Quran ini dia memberi nikmat ketiga lah, dia menyucikan kehidupan seorang itu. Menyucikan apa? Perasaan. Menyucikan apa lagi? I'tiqad dia, keyakinan, pemikiran dan juga luaran-luaran kan. Sebab manusia ni asalnya sebelum datangnya Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi ini berada dalam kekotoran lah, berada dalam jahiliah kan. Dari segi i'tiqad mereka memang tak betul lah, mereka ni syirik sebagainya. Dari segi perasaannya mungkin ada perasaan salah kan, maksudnya perasaan ni dia fitrah kita kan, ada sedih, gembira, takut. Tapi kenapa kita sedih? Atas sebab apa kita bergembira? Kadang-kadang benda tu dicemarilah oleh kita punya minat, kita punya keinginan-keinginan yang lain. Jadi Al-Quran datang untuk bersihkan benda tu kan, mengajar kita macam mana kita nak menghalalkan kita punya perasaan. Dan benda yang paling besar Al-Quran ni, dia bersihkan pemikiran. Sama lah macam yang pertama kan. Sebab manusia ni dia perlukan Quran tu untuk berfikir tu. Kalau tak ada Quran, macam dia fikir? Dia akan tanya orang lain lah. Kalau tanpa Quran kita fikir macam mana kan? Mungkin bila kita berfikir tu, kita tengok masyarakat, kita akan dipengaruhi oleh trend, kita akan dipengaruhi oleh orang sebelum kita. Jadi ada benda yang tak betul kan. So Quran datang untuk bersihkan itu. Dia mentazkiyah cara fikir tu. Dan of course Al-Quran juga mentazkiyah luaran lah. Mentazkiyah luaran. Bila seorang tu dia hidup betul-betul di bawah bayangan Al-Quran, dia akan mengambil karakter daripada Al-Quran kan. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. So ini juga satu tazkiyah. Nabi SAW ini memang Allah SWT menyebut diutuskan untuk antaranya lah mentazkiyah ke manusia kan. Banyak ayat Quran cerita tentang perkara ni, antaranya firman Allah SWT, wallazi ba'atha fil ummi rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan ila akhir ayat. Iaitu Allah SWT detailkan fungsi Nabi ini, antaranya apa? Membacakan ayat-ayat kepada sahabat-sahabat Nabi, dan wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka lah. Menyucikan mereka tu apa? Tadilah akidah mereka, perasaan mereka, tasawur mereka. Tasawur ni gambaran mereka kan, dan juga luaran mereka. Sebelum tu sahabat-sahabat Nabi dia dalam keadaan kesihatan nyata lah. Quran sebut dalam keadaan dhalalin mubin. So manusia ni kalau tak ada Quran mungkin dalam kekotoran lah. Said Qutb dia rasa
kehidupan dia tu dalam kekotoran sebelum tu. Sebelum dia hidup betul-betul fi zilal Quran tu. Sebelum dia betul-betul berada di bawah naungan Al-Quran. Walaupun kita bincang sebelum ni kan, dia ni datang daripada family yang agama, hafal Quran, tinggal di kawasan Mesir yang kita faham orang Arab yang ada dekat dengan Islam, ada nilai-nilai Islam, tapi dia still rasa itu tak cukup. Dia still rasa itu adalah benda yang kotor lah sebenarnya berbanding kehidupan dia lepas dia hidup di bawah zilal Quran. Dan sebenarnya kita ni lagi teruk sebenarnya kan, sebab kita ada banyak benda yang mencemarkan kita. Kita buka je social media, ada je kan benda-benda yang boleh merosakkan mata, merosakkan hati. Kita mendengar perbualan-perbualan kawan-kawan kita, family ke mungkin ada yang tak bagus, tak senonoh, ada umpat-umpatan, ada benda-benda yang lucah. Benda tu sebenarnya mengotorkan. Jadi Quran ni dia datang untuk bersihkan, datang untuk purifykan, buang sedikit demi sedikit. Jadi itulah nikmat yang dirasai oleh Syed Qutb. Dia rasalah nikmat itu memberkati dan mentazkiyah kehidupan dia. Cuba kita tengok next. So kita nak sambung lagi, apa dia katakan? Apa lagi yang dia rasa? Dia sambung lagi. Dia kata, Alhamdulillah. Yang mendengar okey? Tak tahulah, tak semua buka kamera. Sebenarnya tak nampak siapa buka kamera kat sini. Nampak macam semua orang tutup kamera lah. Tahu macam mana respon macam tu. Kejap iklan kejap Dia kata, Alhamdulillah, laqad manna alayya bil hayati fi dzal Quran fatratan minaz zaman. Dia kata alhamdulillah, puji kepada Allah SWT. Laqad manna alayya, kerana Allah telah memberikan kurniaan padaku bil hayati. Ada banyak pula gangguan macam ni. Kat mana kita ni? Yang membersihkan untuk perasaan pemikiran. Yang lain macam mana? Okey? Tak tahu yang lain macam ni. Okey. Ada lagi yang mendengar. Apa yang okey, Atif? Okey, faham. Okey, sambung lagi. Alhamdulillah. Laqad manna alayya bil hayati fi dhilal Quran fatrah minaz zaman. Dia kata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada aku untuk hidup. Merasai kenikmatan hidup di bawah banyak Quran ni. Dia kata sebenarnya sedikit je. Fatrah minaz zaman. Satu fasa daripada zaman. Walaupun tak lama, dia sempat merasai nikmat tu, tapi dia rasa sangat beruntung. Okay. Jadi kita jangan risau kita di masa lepas tu macam mana. Kita mungkin terlambat ke, kita rasalah. Tapi sebenarnya kita ni semua masih muda kan, sempat lagi nak belajar Al-Quran betul-betul. Kita jangan risau masa lampau kita. Tapi kita boleh menentukan kita siapa hari ni dan esok kan, dan seterusnya lah. Kalau kita dah sedar benda ni, rugilah kita tak manfaatkan waktu-waktu yang ada ni untuk betul-betul merasai kehidupan di bawah bayangan Al-Quran tu. Sebab Syed Qutb ni kita bincang, dia dah umur 40 kan, dia dah umur berapa lah, dah lewat usia belia dia tu, barulah dia mula rasa betul-betul nikmat fi Al-Quran tu.
itu pun dia rasa Alhamdulillah. Finally Allah bagi dia peluang tu kan. Dia rasa satu nikmat, merasai fatrah minaz zaman. Zuqtu fiha min ni'mati ma lam azaqtum fi hayati. Dia kata nikmat ini, aku telah mengecapi nikmat ini, satu nikmat yang tak pernah aku kecapi sepanjang hidupku. Sepanjang hidup dia tu kan, macam-macam nikmat dapatlah. Sejak umur kanak-kanak, remaja mungkin, muda. Tapi kata ini tempoh hidup di bawah zilal adalah nikmat yang paling hebat bagi dia kan. Satu benda kita patutnya muhasabah lah. Patut. Kalau untuk kita kan, patut itulah nikmat dengan Quran tu pun, nikmat Quran tu patut lagi best bagi kita. Anda punya skrin tak nampak sangat slide ni, nak kena adjust supaya macam ni, nak bagi untuk ni tidak memenuhi anda punya skrin. Ya, anda adjust view point. Okay. Okay dah. Alright. So dia kata lam azaqtum fi hayatilah. So nikmat ni dia tak pernah rasalah sepanjang hidup dia, kecuali sekejap ketika hidup di bawah Quran. Maknanya bagi dia dalam banyak-banyak tempoh hidup dia tu, ketika hidup di bawah zilal Quran itulah tempoh yang paling bernilai. Zuqtu fiha hadhihi ni'mah allati tarfa'ul umri wa tubarikuhu wa tazkiyahi. Sebab aku dapat merasai nikmat yang meninggikan, memberkati dan membersihkan usiaku. Setengah-setengah kita mungkin kita rasa apa yang paling best dalam kehidupan kita kan. Waktu kita dengar remaja mungkin. Ada orang rasa nikmat hidup dia ketika dia cuti contohnya. Contohlah kan. Tapi bagi dia, timing ataupun masa ketika Quran tu lah the best times sepanjang hayat dia. Masya Allah kan. Sebenarnya dia mengulangilah apa yang dirasa Nabi SAW kan. Sebab bila Nabi SAW dapat wahyu, kemudian kalau siapa baca tafsir Ad-Duha, pada ketika awal itu Nabi dapat wahyu, kemudian wahyu terputus. Ada banyak pandangan lah tentang bilakah wahyu terputus, dan ada banyak pandangan yang membincangkan berapa lamakah wahyu terputus. Ada yang kata wahyu itu terputus beberapa kali dan tempoh tu ada perdebatan. Tetapi kesimpulannya ada fasa dalam kehidupan Nabi ini wahyu terputus. Okey. Bila wahyu terputus, Nabi ternanti-nanti bila lah Allah Ta'ala nak turunkan next wahyu. Dan orang-orang Quraisy Mekah ni dah mula menghantar perang psikologi lah. Dia kata, apabila kau Muhammad, Tuhan kau telah melupakan engkau telah menyebabkan Tuhan kau murka, engkau telah pun ditinggalkan. Mana pergi wahyu? Tak ada dah wahyu kan. So, Nabi rasa sangat gerisah sebab wahyu dah tak turun. Dia rasa adakah Allah Ta'ala telah membiarkan dia? Dia rasa adakah Allah Ta'ala tak murka pada dia kan? Nanti sampai dia bersangka-sangka lah soalannya kan. Sebab maknanya sangat-sangat menantikan period wahyu tu. Sangat menantikan masa-masa dengan Al-Quran tu. Sehinggalah Allah SWT turunkan surah Duha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wad-duha wal-laili iza saja. Itu sumpahan kan. Dan ayat pertama mesej apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah Tuhan kau ni murka dan berpaling daripada engkau kan. Masya Allah. Maknanya Allah SWT menjawab perasaan yang dirasai Nabi itu dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. So kita boleh imagine sebenarnya Nabi SAW, walaupun Quran ni berat kan, berat amanahnya, berat physically ketika Nabi tiba wahyu, tapi Nabi rasa best. Nabi rasa nikmat dapat berinteraksi dengan Allah SWT. Rasa nikmat boleh baca Al-Quran. Rasa nikmat boleh terhubung dengan wahyu. Jadi samalah orang-orang yang Allah bagi nikmat, bagi perasaan ni sebenarnya satu anugerah kan, bila dapat merasai kenikmatan hidup di bawah zilal Quran. Boleh kita ada perasaan tu lah. Maybe susah, tapi kita nak kena cari kan. Kalau tak ada, where is the missing link lah kita dengan Al-Quran. Patutnya dalam kehidupan kita tu, tempoh Al-Quran tu lah tempoh yang paling baik kan. Maknanya kita ternanti-nanti nak dengar perbincangan tentang Quran.
nanti nak baca Quran, nanti masa nak tadabbur Quran. Kalau sibuk, ada masa kita mencari masa. Sebab kita tak nak sehari kita tak ada langsung masa Quran kan. Sebab itulah actually dalam 24 hours, the best times adalah ketika masa dengan Al-Quran. Walaupun sekejap, tapi insyaAllah dia bermakna kan. Sebab kalau ikut dia ni kata dia sekejap je. Dia kata, Zuktu fiha min ni'mah lam azaqittum fi hayati. Aku merasai nikmat yang tak pernah aku rasai sebelum ini walaupun sekejap. Okay, next. Siapa nak mencerah boleh? Ni kita bincang kan. Dekat mana Syed Butuk ni dia sebenarnya memang orang Islam yang bagus pun. Maksudnya dia Islam lah, family Islam, hafal Quran, kita bincang. Tapi semua period tu tak sama lah. Seperti mana zaman betul-betul hidup di bawah Quran. Lain. Okay. Jadi seorang Muslim biasa tak sama seperti mana jadi seorang Muslim yang hidup betul-betul di bawah Quran. Bahkan hafal Quran pun tak sama seperti mana betul-betul hidup merasai nikmat Al-Quran. Tak semua orang hafal Quran tu dia rasa nikmat ini kan. Mungkin dia hanya menghafal kalimat-kalimat Al-Quran tapi dia tak rasa. Dia tak hidup betul-betul kan. Dia tak meletakkan diri dia betul-betul di bawah teduhan Al-Quran tu kan. Jadi bila hidup di bawah teduhan Al-Quran itulah fasa yang menjadi turning point lah dalam kehidupan dia. Dan dia rasa itulah nikmat yang paling best lah. Sampai lepas tu dia terus beramal dengan Islam, menulis tentang Islam, memberi sumbangan kepada Islam, walaupun dia ni disalahfahami, dihukum gantung selepas tu kan. Tapi dia tak rasa satu penyesalan pun lepas tu sebab dah faham wahyu ni, dah berinteraksi dengan Allah SWT, dah rasa nikmat fizial Quran, itulah the best times. Whatever datang lepas tu, nak jadilah. Sebab dia rasa dah enjoy dah nikmat iman dan hidup di bawah zilal Quran. Saya teringat satu kisah kan dalam kisah ahli sihir. Lepas mereka ini bertarung sihir dengan Nabi Musa alaihissalam kan, dan mereka dapati Nabi Musa punya sihir ni bukan sihir tapi ini betul-betul mukjizat dan mereka pun bersujud beriman kepada Allah SWT. Surah apa cerita pasal? Kemudian Fir'aun mengancam mereka untuk membunuh mereka kan, dan akan menyalib mereka secara bersilang. Mereka kata apa dekat Fir'aun? Faqdi ma anta qad. Cuba cari surah apa tu? Siapa boleh carikan? Afiq ke, Atif ke, Akif ke? Surah Taha kan? Dia cerita terbanyak lah. Mungkin Taha ada. Anda tengok satu dekat surah Asy-Syu'ara surah Asy-Syu'ara. Kita tengok daripada ayat ke-46. Fa'ul kiyasaratu sajidin. Maka okeylah, fa'alqa Musa. Cuba tengok surah Asy-Syu'ara ayat ke-45 dan seterusnya. Surah ke-26, page 369. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura adakan. Fa'ul qiyah saharatu sajidin. Maka ahli sihir itu segera saharatu sajidin kan. Sajidin, segera sujud beriman kepada Allah SWT. Kalau belajar bahasa Arab, fa dekat sini merujuk pada segera kan. Fa kan kita fa ni dia berbeza berbanding summa ni dia kemudian, tapi kalau guna fa tu dia terus sujud sebab mereka yakin ni adalah betul. Qalu amanna bi rabbil alamin. Sambil mereka berkata kami beriman kepada Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dan mereka menyatakan keimanan kepada Musa wa Harun. Lepas mereka sujud beriman ni, Fir'aun punyalah tak puas hati, kata apa? Qala amantum lahu qabla an azna lakum.
patutkah kamu ni beriman sebelum aku memberi izin? Oh, pelik Fir'aun ni dia anggap nak beriman kepada Allah Ta'ala tu kena minta izin dia dulu. Kan? Innahu lakabirukumul alladhi allamakumus sihra. Dia katalah sesungguhnya dia Musa adalah ketua kamu mengajar sihir. Dan dia mengugut ahli sihir ni, dia kata apa? La uqatti'anna aydiyakum. La uqatti'anna aydiyakum. Sesungguhnya aku akan memotong tangan kamu dan kaki kamu dengan bersilang. Wala usallibannakum ajma'in, aku akan menyalib kamu semuanya. Tapi kita tengok ayat ke-50 Tengok ayat ke-50. Apa jawapan ahli sihir ni? Siapa nak boleh bacakan ayat 50 ni? Nak pastikan semua orang ada tengok Quran. Ada yang nak tolong bacakan ayat ke-50? Boleh. Naim juga nak baca. Ramai orang nak dengar sikit suara Adib ke, Arik ke. Ada boleh bacakan ayat ke-50 surah Syuara ni? Akif ke? Silakan. Okay, anda baca ayat ke-50. Tak ada orang baca Jadi kata ni jawapan ahli sihir, dia kata apa? Qalu la dhair. Mereka menjawab, la dhair. Ugutan kamu itu la dhair, tidak ada mudarat walaupun kecil. Inna ila rabbina munqalibun. Maknanya apa? Walaupun Fir'aun mengugut mereka untuk bunuh kan. Dan Fir'aun bukannya main-main, dia akan buat betul. Tapi jawapan mereka apa? La dhair. Kalau dhara adalah mudarat. Tapi kalau dhair ni dia adalah isim tasghir dia panggil. Maksudnya kalau tafdhir tu isim yang membesarkan sifat tu. Kalau tasghir tu yang mengecilkan sifat tu. Contohnya kabir kita panggil akbar, lebih besar. Kalau dhara, bila kita nak kata dhara tu mudarat, tapi kalau kita nak kata dhara tu lah mudarat yang kecil, kita kata dhair. Faham Dia sebab isim tu bentuk dia tu bentuk dalam sifat yang mengecilkan sifat tu, mengecilkan nilai sifat itu. Jadi maksudnya apa? Bila mereka kata la dhair, mereka tak kata la dhara, tapi la dhair. Tidak ada mudarat walaupun kecil. Boleh faham ke? Yang mendengar. Macam mana? Yang Arabic tu. Faham? Faham Ati? Betul faham? InsyaAllah. Cuba explain sikit. Beza dia apa? Kalau disebut Dora maknanya mudarat tu besar lah. Tapi disebut Doj maknanya bagi ahli sihir ni ugutan Fir'aun tu kecil daripada dia faham. Betul? Bukan kecil, kata la tu tak ada mudarat walaupun kecil. Maknanya dia tak ada terkesan lah. Sebab apa? Sebabnya dia dah merasai nikmat tu. Dia dah zuktu tu. Dia dah merasai dah nikmat beriman tu. Sampai ugutan untuk bunuh pun dah tak rasa apa-apa. Padahal baru tadi beriman ni kan. Baru je. Just now baru saja sujud. Kerana Allah Ta'ala telah mencampakkan ke hati mereka ni kenikmatan pada iman tu lah. Jadi itulah kita nak tengok hari ni kan, macam mana Syed Qutb ni dia merasai nikmat tu lah. Walaupun hidup sebelum ni memang hidup Islam pun, baca Quran, tapi tak sama berbanding selepas betul-betul menyerahkan diri kepada naungan Al-Quran. Okay, next. Kita tengok lagi apa dia kata. Mana kita punya penjaga slide ni? Tak bergerak slide kita ni. Okay. Apa lagi best ni bila kita baca Quran ni? Bila kita hidup di bawah zilal Quran ni? Dia kata laqad ishtu asma Allah. Ketika hidup di bawah zilal Quran ni, laqad ashtu. Sesungguhnya aku ni ashtu, hidup. Aish ni hidup asma'ullah. Aku mendengar Allah Subhanahu taala yatahaddath ilayya bihadzal Quran. Berbicara dengan aku bihadzal Quran, dengan aku kan. Bukannya dia bicara betul tapi dia seolah-olahnya mendengar. Bila baca Quran, dia dapat rasa Allah Ta'ala sedang yatahaddas sedang berborak, berdialog dia lah. Yatahaddas lah, berbicara kan dengan Quran. Maknanya dia rasa baca Quran tu itulah kalamullah tu, dia rasa ni kalamullah. Ini satu
satu apa? Kalam daripada Allah SWT. Dia dapat dia rasa moment dia hidup dengan Quran tu, dia sedang berkomunikasi dengan Allah SWT kan. Dia kata sebenarnya nikmat. Kenapa nikmat? Kerana ana Abdul Qalil As-Saghir. Aku ni hamba yang Qalil Saghir. Dahlah Qalil kecil, sedikit, Saghir pun kecil. Jadi ai takrim bil insan hadha takrim al-uluwi al-jalil. Manakah lagi kenikmatan yang lebih memuliakan bagi seorang manusia berbanding kenikmatan yang hebat ini kan. Dia kata, manakah penghormatan yang dapat dicapai oleh seorang lebih tinggi dari penghormatan ilahi yang amat besar ini? Manakah lagi ayy rif'atul umri yarfa'uha hadha tanzil. Manakah lagi ketinggian usia yang lebih tinggi dari ketinggian usia yang diangkatkan oleh kitab suci ini? Manakah darjah kemuliaan bagi seorang yang lebih tinggi dari darjah kemuliaan yang dikurniakan oleh Khalaqahul Karim, yang dikurniakan oleh Allah SWT kan. Maknanya bila baca Quran, sebenarnya satu penghormatan bila kita ni baca Quran. Sebab kita sedang berborak, kita sedang membaca kalamullah. Bila Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati kita kan, keinginan, kecenderungan, melapangkan masa kita untuk baca Quran, untuk mempelajari kalamullah, untuk beramal kalamullah, itu satu penghormatan. Sebab ini bukannya baca perutusan agung ke tulisan PMS ke, tak. Ini kalamullah. Out of millions and billions manusia dekat dunia ni, tak semua orang berpeluang baca Quran kan. Tak semua orang ada rasa nak baca Quran tu. Tak semua orang dicampakkan ke dalam diri mereka tu kesempatan, keinginan, kelapangan nak hidup di bawah bayangan Al-Quran. Tapi bila orang tu dipilih, satu bentuk kemuliaan. Kerana dia sedang berinteraksi dengan Allah SWT. Sebab tu dia kata, Masya Allah. Kalau kita tengok ayat dia terharulah. Dia ni, ana Abdul Qalil As-Saghir. Aku ni hamba yang kecil, yang sederhana, yang kerdil ni. Tetapi dipilih oleh Allah SWT. Satu kemuliaan. Kalau kita rasa boleh jumpa dengan Alif Sata tu dah kira hebat lah kan. Apa subuh seperti Jumaat. Boleh bersalam tangan dengan PMX tu, kita dah masuk gambar kan, tukar profile picture lah. Kalau boleh selfie dengan siapa lagi? Khomeini Khomeini dah kena bunuh lah kan. Tu Syiah tu. Apa-apa lah kan. Maksud kita mesti rasa, wah dapat gambar dengan Ronaldo, dengan apa-apalah, artis-artis ke, Bang Ki-moon ke kan, Lim Jin-ho apa, Lee Min-ho ke apa, kita mungkin rasa, rasa best lah dapat associate dengan artis, orang-orang kenamaan, orang popular kan. Tapi sebenarnya itu semua rendah je. Yang paling tinggi adalah bila berinteraksi dengan kalam Allah tu lah. Sebab ini satu pilihan daripada Allah SWT. Itu yang dia rasa. Dia terharu bila sebab Allah Ta'ala pilih dia kan, untuk diberikan nikmat Al-Quran tu. Jadi kita patut ada perasaan macam tu. Bila kita terdetik nak baca Quran, diberi peluang belajar tentang Quran, kita kena rasa ini adalah we are the chosen ones kan. Kenapa dalam family kita yang ramai-ramai tu kan, kita dah yang join sesi hari ni kan. Kenapa bukan abang kita, bukan mak kita, kenapa bukan kawan-kawan kita yang sefakulti yang ramai tu, out of hundreds, maybe millions and thousands di sekeliling kita, kita balik kat sini kan, kita baca Quran. Okay, tengok next. Ini ada video lah tapi mungkin tak play video ni, mungkin kita boleh laju sikit lah. Ni kita nak tengok next lagi dari segi size fizikal kan. Slowly. Sebenarnya kita ni sangat kerdil lah. Sebab kalau kita compare kita dengan makhluk lain kan, di atas pertimbangan, kalau kita tengok perspektif Allah sebagai sang pencipta lah. Sebab dia punya ciptaan sangat hebat kan, sangat luas, sangat banyak. Kita pun dah tak terjangkau dah. Ini tadi kita tengok kita dekat Malaysia kan, sekarang kita dah tak nampak Malaysia, peta dunia kan. Ni dunia kan. Kalau kita zoom out lagi, zoom out lagi, next lagi. Wah, dah tak nampak dah mana Malaysia. Bila kita zoom lagi. Lagilah, semakin lama bumi pun semakin kecil.
dibandingkan dengan planet-planet yang lain kan. Dan semua ni pun semakin kecil dibandingkan dengan sistem suria yang lain, galaksi yang lain. Maknanya sangat-sangat insignifikan kita ni. Macam satu butir pasir di pesisiran pantai Terengganu yang banyak pasir tu kan. Tapi bayangkan Allah tu entiti yang menguasai seluruh alam ni. Dia boleh menurun kalamnya dan select daripada out of billion butiran pasir itu, dia pilih kita kan. Sepatutnya kita special lah. Sebab kita could miss the opportunity tu. Mungkin dah, sangat-sangat mungkin pasir tu bukan kita kan, tapi kenapa kita? Jadi sedangkan kita sangat kerdil kan, nak dibandingkan dengan makhluk lain yang mungkin lagi besar dari segi penciptaan dia. Kita ni macam tak ada apa-apa lah. Tapi dipilih oleh Allah Ta'ala nak baca Quran. Dipilih Allah Ta'ala untuk berinteraksi dengan Quran kan. Kita sitting, study Quran, tadabbur Quran. Kita akan rasa istimewa. Kita akan rasa satu penghormatan. Bukan kita rasa dengan satu beban, membuang masa ke, macam-macam lah kan. Patutnya rasa best kan dipilih oleh Allah SWT. Seperti masih betul rasa terharu, aku ni hamba yang kerdil, yang kecil, tetapi tetap mendapat perhatian dan dipilih oleh Allah SWT. Okay, tengok next apa lagi. Seterusnya, lagi sikit lah. Ni kan. Okay lah, masuk pada paragraf berikutnya. Tadi cerita tentang dia punya rasa kerdil tadi. Dan dia kata macam mana Quran ni telah memberi, kan kita bincang ni kan, dia ada 3 kan, ada tarfa'ul umri, mengangkat pandangan, memberkati kehidupan dan juga mentazkiyahkan. Jadi dia nak share macam mana Quran ni telah mengangkat pandangan kat dia, memberi pandangan baru kan. Quran ni bagi banyak new views lah, perspektif yang baru dalam banyak perkara, tapi dia highlight kat sini beberapa perkara yang utama. Dia kata wa'ishtu fi dhilal Quran, aku telah hidup di bawah fi dhilal Quran ini, unzur min ulu ilal jahiliyah allati tamuju fil ard. Aku dapat lihat di bawah sana jahiliyah berkecamuk di bumi ini. Sebab dia dah faham Quran ni, dia dapat rasa kan, kita dari segi fizikal kita sama ya, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Orang sama je segi saiz kan, tapi segi pandangan biasa-biasa. Macam kita kat sini lah kan, kita semua duduk atas kursi sekarang kan. Dan mungkin ada duduk atas meja, duduk atas katil, tak apalah, tapi kita sedang duduk. Maknanya kita dari segi view secara fizikal kita sama je lah. Kita punya level view tu kan, eye level sama je. Tapi yang membezakan lah pemikiran tu kan, vision tu, pandangan, perspektif tu beza. So Al-Quran diangkat benda tu. Dia tak angkat kedudukan kita secara fizikal. Tak ada orang yang cukup banyak dia terangkat secara fizikal kan, masuk terbang ke. Tapi ada hadis mengatakan siapa yang banyak baca Quran dia akan summastaqi kan, akan mengangkat lagi, summartaki irtiqa, sikit demi sikit. Ada tak hadis tu? Siapa pernah baca hadis tu? Ada? Cuba cari sikit, share kan. Maknanya orang yang baca Quran ni dia akan diangkat darjat dia irtiqa tu, sikit demi sikit, dan dia akan dibangkitkan di akhirat kelak pada kedudukan mana dia baca Quran tu. Lagi banyak baca, lagi banyak dia terangkat. Yang ni fizikal maksudnya dia betul-betul diangkat kedudukan itu di akhirat kelak. Siapa jumpa hadis tu boleh share nanti dekat sini. Tapi dekat sini kita nak share, Quran ni mengangkat pandangan, mengangkat vision, mengangkat view. Dia kata lepas dia baca Quran ni kan, dia tengok kat bawah-bawah sana, dia tengok manusia ni, di bawah sana jahiliah ni sedang berkecamuk. Maknanya orang bukan Islam, orang Islam sendiri yang hidup dalam kejahilan ni sedang berserabut lah, berselirat. Aku melihat wa ilal ihtimat ahluha as-saghirah al-hazilah. Aku melihat penduduk dunia ni, minat dan cita-cita mereka ni amat kecil dan kerdil kan. Dia tengok orang lain terperangkap dalam minat dan cita-cita yang kecil dan kerdil. Aku melihat ahli al-jahiliyah itu berbangga-bangga dengan ilmu pengetahuan kanak-kanak mereka yang ada pada mereka, kefahaman dan pemikiran kanak-kanak, minat dan cita-cita kanak-kanak, sama seperti pandangan seorang tua
kepada mainan kanak-kanak, percubaan kanak-kanak dan keteluran kanak-kanak. Dia rasa dia macam orang tua yang tengok budak-budak kan, nampak kalau dia main permainan dia cakap ke, kita nampak dia macam apa, sangat enjoy lah, sangat rasa itulah dunia dia kan. Sangat bersungguh-sungguh main masak-masak. Padahal main masak tu bukannya dia pun. Tapi dia sampai gaduh-gaduh, sampai masak bersungguh-sungguh contoh kan, lepas tu dia serve. Inilah contoh budak-budak main lah kan. Main apa-apa lah, main games ke. So dia tengok manusia macam tu. Macam mengejar benda yang sangat kecil. Terperangkap dalam minat dan cita-cita yang kerdil. Yang menyerabutkan lah. Kejar pangkat, kejar duit, belum-belum nak buat rumah besar, kejar nak banyakkan duit dalam akaun bank. Ini semua kecil bagi dia. Sebab apa? Sebab bila baca Quran, ada lagi, banyak lagi benda-benda lagi besar yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tapi benda tu kita takkan nampak value-value yang besar tu, melainkan setelah kita membaca Quran. Melainkan setelah kita betul-betul hidup di bawah zilal Quran, kita akan nampak sebenarnya manusia ni sedang terperangkap kan, sedang berbangga-bangga dengan ilmu dia yang sedikit tu, sedang berlumba-lumba dengan mengejar harta-harta yang sedikit tu, sedang sibuk dengan kesibukan dunia dia yang sangat sedikit itu. Dan mereka ni macam budak-budak yang sedang bermain dengan permainan budak-budak, dengan minda budak-budak, dengan keteluran budak-budak. Dia macam, ish, pelik lah orang ni, kenapa macam ni? Tak kerja lain ke? Kan? Padahal ada banyak lagi lah seruan-seruan Allah Ta'ala yang lebih mulia, yang lagi hebat, yang lagi banyak ganjaran dia, yang lagi patut diutamakan, ditinggalkan oleh orang ramai. Kerana orang ramai sedang terperangkap dalam dunia mereka yang kecil tu, dunia kanak-kanak tu kan. Jadi ini view baru yang dia dapat. Nanti kita akan tengok lagi pada paragraf berikutnya apa sebenarnya yang Quran telah ubah. Cuma kita akan stop kat sini dululah. Bolehlah kita tengok next slide kan. Next slide ni macam menyimpulkan apa tu paragraf ni. Katalah kalau kita tak baca Quran, kita takkan tahu sekeliling kita ni penuh dengan jahilah kan. Jahilah kat sini bukannya kafir tapi apa-apa yang bukan Islam lah. Mungkin jahilah tu sifat, karakter yang ada pada orang Islam. Sebab dia tak limit, dia bukannya sini jahilah kat sini bukan merujuk pada akidah, tapi apa-apa yang bukan Islami. Contohnya dalam satu kisah kan, Abu Zar, seorang sahabat Nabi, bergaduh dengan Bilal bin Rabah. Abu Zar dan Bilal ni dia macam ada pertengkaran sikit lah. Dua ni sahabat Nabi kan, dua ni sangat hebat. Satu ketika bila Abu Zar ni bergaduh dan jadi emosi semua, Abu Zar pun terpanggil Bilal ni, wahai anak ibu hitam kan. Ya benar sauda, wahai anak kepada mak berkulit hitam. Sebab Bilal ni orang yang kulit hitam, dia orang Habsyah, orang Ethiopia. Jadi bila dia sebut macam tu, ini satu kata-kata yang tak betul kan, teruk lah kak. Tapi yang mengatakan kata Abu Zar. So Bilal pun rasa, orang Kelantan cakap kesok hati kan. Maksudnya terkesanlah hati Bilal tu. Dia pun pergilah report dekat Nabi SAW, menceritakan apa yang berlaku. Nabi punya marah kan. Nabi datang kepada Abu Zar. Nabi kata dekat Abu Zar, ya Abu Zarin, innaka amrun fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau ni merupakan seorang yang ada padamu akibat jahiliyah. Maknanya Nabi bukan yang mengatakan Abu Zar ni keluar dari Islam. Tapi Nabi nak kata pada Abu Zar ni ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Sifat ada, sifat yang merujuk pada dia mengutuk kulit hitam pada Bilal bin Rabah kan. Abu Zar punyalah menyesal tu, dia letak muka dekat pasir kan, dia minta Bilal pijak muka dia kan, untuk balas balik lah apa yang dia ungkapkan. Jadi itu jahiliah lah kita cerita kat sini. Jadi di dunia hari ni, banyak orang sedang terperangkap dengan jahiliah tu. Nilainya, lifestyle jahiliah kan, cara cakap jahiliah, cerita jahiliah, apa lagi? Macam-macam lah. Apa yang dia kejar dekat dunia tu sama seperti orang jahil. Jahil bukan yang bodoh kan, tapi bukan Islami. Contohnya apa kan? Ada orang tanya dia, kita tanya satu orang, apa yang dia nak hidup dia? Mungkin dia akan cakap, hidup saya nak kumpul 1 million, sekiranya saya berjaya lah. Itu macam jahil lah kan, itu macam orang Cina pun macam tu.
Sepatutnya orang Islam itu ke dia punya cita hidup kan. Kalau orang Islam ni patut apa cita dia kan? Saya hidup sebab saya nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Orang tu lah betul lah. Apa yang Quran suruh kita buat kan? Menegakkan syariat ke, mengangkat kalimah Allah Ta'ala ke, berjuang untuk ni ke. Tapi sekeliling kita ni ramai orang yang jahil. Jadi itu yang saya kutuk nampak. Lepas dia hidup di Brazil, dia nampak manusia yang sedang terperangkap dengan sistem hidup, kehidupan yang sangat kecil dan kerdil. Tapi mereka dah terperangkap dah. Dah tak boleh nak keluarkan kan. Dah sistem tu dan kejahiliahan tu telah masuk menyerap ke dalam tubuh badan mereka, dalam otak dan fikiran mereka. Kalau nak keluar daripada seka dan cycle tu hanya kembali pada Al-Quran lah. Jadi kita start kat situ. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah apakah sebenarnya antara perkara-perkara baru yang Quran telah pun sebutkan yang dikongsi oleh penulis kita ni kan, ataupun Syed Qutb rahimahullah ni. Nanti kita akan tengok pada minggu berikutnya insya-Allah. Wallahu alam. Kita start kat sini. Kalau kita bersimpulkan hari ini, kita sambung tadi tentang Quran ni yang mentazkiyah manusia. Kemudian sangat satu penghormatan bila kita boleh hidup di bawah zilal Quran kan, sebab ini adalah satu jemputan daripada Allah SWT untuk membaca kalam dia, berinteraksi dengan dia. Tak semua orang diberi peluang tu. Dan yang ketiga tadi, macam mana Quran ini telah mengangkat pandangan seorang itulah kan. Dia tak angkat kita secara fizikal sebab kita duduk tempat sama, tapi dia mengangkat kita punya pemikiran, kita punya pandangan, kita punya perspektif. Dan kita akan dapati ramai manusia dekat luar sana tak ikut pun Quran kan, walaupun mereka baca Quran. Ramai je orang yang bila ada masalah pergi tanya ChatGPT kan, bila ada masalah tanya dekat netizen, tak guna Al-Quran. Bila berkawan, sebab apa kawan? Sebab benefit. Sebab kampung sama. Sebab apa kawan? Oh, sebab saya nak kawan dia lah sebab dia popular, dia kaya kan, dia handsome. Itu bukan baca Quran kan. Quran tak berkawan. Quran cakap semua teman-teman ni akan menjadi musuh kecuali teman-teman orang yang bertakwa kan. Itu neraca Quran, cara berkawan. Contohlah kan. Maknanya banyak benda kita ni, kita hidup ni, kita praktis ni sebenarnya kita ikut je. Kita ikut suasana, budaya, orang sebelum kita. Kita tak betul-betul ambil lagi daripada Al-Quran kan. Kita punya tujuan hidup, kita punya cita-cita hidup, semua tu mungkin kita dipengaruhi oleh orang sekeliling kita kan. Bila parent kita cakap hidup ni mesti ada kereta ni, mesti ada ni, mesti rumah besar, kita pun hidup dalam tu lah. Minda tu kan, aku hidup ni pergi KM ni, pergi SM ni sebab nak ni je. Dapat grad, dapat kerja bagus, nanti boleh settle. Itu je kita didoktrin kan. Itu dia kata tu, ramai manusia tu terperangkap dalam kehidupan yang kecil tu, yang kanak-kanak kan. Padahal semua benda ni tak ada apa-apa pun kan. Ada banyak lagi benda-benda yang lebih besar, yang lebih utama, yang ramai diabaikan oleh manusia, tapi mereka tak sedar sebab mereka ni tidak mengambil daripada Al-Quran lah. Allah Alam. Adakah siapa nak share ataupun nak tanya soalan, silakan. Kalau kita boleh buka sekejap lah.